Pakcik pernah tengok sendiri depan mata jiran pakcik umur lewat 20-an, baru kerja 4 bulan dah beli kereta sedan baru. Bila pakcik tanya kenapa tak beli kereta second hand dulu, dia jawab dengan yakin, saya mampu, gaji okey, bank pun luluskan loan. Pakcik senyum je, tapi dalam hati pakcik tahu dia bukan beli kereta, dia beli hutang yang panjang. Inilah masalahnya bila kita hidup dalam sistem hutang yang normalized. Kita sangka kita mampu sebab bank bagi pinjam. Tapi hakikatnya, bila semua orang ada hutang, yang untung tetap institusi yang beri hutang, bukan peminjam. Sistem ni licik. Ia buat kita rasa kononnya berdaya beli. Kau nampak iklan bayar ansuran serendah 800 sebulan, tapi tak bagi tahu total hutang akhir lepas tambah faedah. Kadang-kadang boleh cecah 100,000 lebih. Untuk kereta je, kau fikir kau sedang bina hidup. Tapi sebenarnya, kau tengah gadai 10 tahun masa depan kau. Dan lebih bahaya lagi, ramai orang mula ambil satu hutang untuk bayar hutang lain. Kad kredit bayar pinjaman peribadi. Refinance rumah untuk tutup kereta. Macam gali lubang tutup lubang. Kenapa benda ni jadi biasa? Sebab kita semua hidup dalam sistem yang mengajar. Kalau nak nampak berjaya, kena beli. Beli rumah cepat, beli kereta baru, beli phone flagship. Kononnya, tu tanda kau dah naik level. Tapi dalam diam, kau makin tenggelam. Emosi tertekan. Simpanan tak ada. Bila emergency datang, kau terpaksa pinjam lagi. Pakcik cakap ni bukan sebab nak salahkan orang muda, tapi sebab pakcik sendiri pernah terkena. Pakcik pernah buat loan RM 100,000 lebih sebab ingat beli rumah awal tu satu pelaburan. Tapi lepas 5 tahun, rumah tak boleh disewa, nilai tak naik, loan masih banyak. Pakcik jual pun rugi. Masa tu baru pakcik sedar, hutang tu bukan salah. Tapi kita tak pandai urus hutang tu. Dan sistem ni memang tak ajar kita beza hutang baik dan hutang jahat. Kau tahu apa yang lebih menakutkan? Ramai orang takut nampak miskin, tapi tak takut betul-betul jadi miskin. Mereka rela pakai BMW second hand dengan bayaran bulanan tinggi dari pakai Axia tanpa hutang. Sebab takut kena judge. Tapi lupa, beban hutang tak tengok jenama kereta, hutang tetap hutang. Dalam part 3 nanti, pakcik nak kongsi macam mana nak hidup bebas dalam sistem ni. Bukan dengan lawan sistem, tapi dengan faham mainan dia dan set peraturan sendiri. Kau boleh hidup tenang, tapi kau kena belajar seni berhenti kejar dan mula kawal arah. Tunggu. Pakcik janji, kalau kau faham yang terakhir ni, kau akan pandang duit, hutang dan kejayaan dengan cara yang sangat berbeza.